Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada pasukan Kasbah SMK Pusing ingin mempersembahkan demonstrasi ikatan dan simpulan, iaitu kamera asas yang penting dalam aktiviti menyelamat, pertolongan cemas dan juga perkemahan. Ini ialah ikatan simpul mana? Jadi, kita masukkan dia punya ni dan fungsinya adalah mengikat tali pada tiang, memulakan ikatan dan mematikan ikatan. Seterusnya, saya akan lakukan ikatan simpulan pada dua batang kayu. Pertama sekali, kita akan lakukan simpulan manuk. Seterusnya, kita ambil kayu ini, kita lilitkan dia. Fungsi dia adalah untuk menyambungkan dua batang kayu atau buluh untuk memberikan dia lebih panjang. Kita matikan ikatan ini dengan simpul manuk. Beginilah rupa dia. Okey, seterusnya ialah ikatan lilit dua simpul. Fungsinya ialah untuk mengikat tali kemah pada pancang kayu atau besi atau secara ringkasnya pada hujung kemah bagi memastikan ia tegak. Ianya boleh diketatkan dan dilonggarkan. Dan akhir sekali adalah ikatan lilit balap. Ianya digunakan untuk menarik benda berat, mengangkat beban dan juga membuat ikatan yang baru. Ini adalah ikatan yang terakhir. Demikianlah demonstrasi ikatan dan simpulan daripada pasukan Kasbah SMK Pusing. Semoga kamera ini dapat dipraktikkan dengan betul dan dimanfaatkan dalam situasi yang memerlukan. Terima kasih.